Puan, dah boleh start? Okay. Assalamualaikum dan selamat petang kelas. Selamat petang. Semua sihatkah? Sihat. Macam si bertenaga Zak? Sihat. Sekali lagi? Sihat. Okey. Tapi sebelumnya, kita orang dah makan kah tengah hari tadi? Sudah. Dah? Dah. Ada yang si sihat ke tak? Jangan pucat-pucat kat muka tak? Okey. Okey kelas, hari ini kita akan sebelum kita start kelas, sila isi kehadiran. Sila isi kehadiran dah. Nak tanya, kelas sudah dibersihkan ke pagi tadi sebelum masuk kelas? Sudah ke? Sudah. So sebelum balik pun kena bersihkan sebab kita pun tak selesa kalau kelas kita kotor, betul? Kamu selesa ke dengan keadaan kotor belajar? Tidak. Bagus. Okey. Sebelum tu saya tak nak dalam sesi pembelajaran saya tak ada sebarang main handphone, penggunaan handphone semasa sesi saya mengajar, boleh? Boleh. Sebab saya akan mengajukan soalan setiap seorang. Saya akan pilihlah secara lawak. Okey, boleh? Boleh. Okey, sebelum itu sesiapa yang dah kenal saya ke? Sudah. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Miss Nur Hazwani. Boleh panggil saya Miss Wani. Dan hari ini kita belajar kos apa, Wina? Kos kita? MP 0613 2013. 2012 C02 dan tajuk untuk unit kompetisi hari ini adalah Spages Relation Service and Promotion. Tahap berapa? Okey, bagus. Dan tajuk hari ini, tajuk saya ialah perkhidmatan spa dan barangan spa. Hari ini berapa hari bulan? 6. Hari apa? Selasa. Dan hari ini berapa? 30 per? 30. Bagus. So, kita akan start untuk pembelajaran hari ini. Dah boleh dah ke? Boleh. Kan nak berzumba? Tidak. Ada ke nak berzumba? Tidak. Okey. So hari ini kita akan belajar tentang perkhidmatan spa dan barangan spa. Tetapi sebelum tu, sebelum kita start kelas ataupun start saya sesi mengajar untuk kepada tujuan, saya ada satu tayangan video khas untuk kamu semua. Tapi yang ni tak ada percakapan lah dalam video. Saya nak awak semua menghayati ataupun menikmati suasana dalam spa dan jenis-jenis barangan dalam spa. Boleh? Boleh. Tapi saya akan selepas tayangan video tu habis, saya akan tanya apa yang awak lihat dalam video tu. Boleh? Boleh. Dah ready ke? Boleh. Saya start ke? Okay. Ada muzik kah? Ya. Aduh, dalam spa. Okey. Syok. Okay. Apa yang awak faham? Apa yang awak tengok ke dalam tu? Suasana dalam spa. Lagi? Layan massage. Apa tu? Layan Okey, tahulah. Okey, lagi? Facial. Dan apa yang dia gunakan dalam dekat muka tadi? Apa yang dia guna? Apa yang dia apply? Mask lagi? Air. Scrub lagi? Betul. Nampaknya betul. Luar tangan. Okey, so semua dah faham. Boleh kita lanjutkan kelas? Boleh. Kita pergi kepada tujuan pembelajaran untuk hari ini, boleh? Boleh. Semua okey ke ni? Okey. Ada soalan? Tak ada. Sebelum saya mengajukan soalan, mana? Selepas ni boleh? Okey, untuk tujuan yang pertama, Syazai Hazwani. Ya. Apa tujuan pertama dia? Jelaskan konsep perkhidmatan spa. Jelaskan
Konsep perkhidmatan spa. Konsep perkhidmatan spa. Spa. Yang kedua, Selinda. Terangkan jenis perkhidmatan spa. Terangkan Jenis perkhidmatan spa. jenis perkhidmatan spa. Yang ketiga, Azuina. Nyatakan barangan spa. Semangat ya, awak. Nyatakan barangan spa. Boleh, boleh. So, hari ini kita ada berapa objektif? 3. Betul. Okey, yang pertama, tujuan pertama, jelaskan konsep perkhidmatan spa. Maaf. Nanti dekat situ saya akan terangkan maksud spa dan sejarah spa. So, saya nak semua pelajar dalam ni alert sebab saya akan tanya satu persatu. Setiap tajuk nanti saya akan bagi soalan setiap seorang. Okey, boleh? Dan yang kedua adalah terangkan jenis perkhidmatan spa. So, yang ni bermaksud jenis perkhidmatan spa, kadang-kadang orang ingat jenis perkhidmatan spa hanya satu. Kalau spa, itulah spa. Betul tak? Tak tahu pun spa ni banyak kategori, iaitu mobile spa, home spa. Pernah dengar? Benar. Oh, pernah dengar. Boleh, boleh. Tidak. Yang ketiga adalah nyatakan barangan spa, iaitu produk ataupun alatan-alatan yang akan digunakan. So, yang ni pun akan masuk dalam soalan saya nanti. Semua alert lah, okey? Boleh kita pergi kepada seterusnya? Boleh. Semangat. Okey, yang pertama, Putri Ida sila baca tajuk. Perkhidmatan spa. Apa maksud spa? Apa itu spa? Spa ialah yang disingkatkan dari perkataan spa, iaitu solus per aqua. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah kesihatan. Betul. Sekarang ni faham tak? Faham. Apa maksud spa? Solus per aqua. Betul, tepuk tangan. Okey, seterusnya iaitu sejarah spa. Syazah Azwani, Ya, sila awak baca yang pertama sahaja. pada 3000 tahun yang lalu, Kerajaan Rom telah mulanya pusat rawatan spa. Okey, kita berbalik kepada 3000 tahun yang lalu. Kerajaan Rom yang memulakan dahulu rawatan spa ini. Okey, ini menggunakan kaedah pancutan air panas semula jadi. Kalau dekat Kuching, hot spring ataupun air panas. Pernah dengar? Kolam air panas. Itulah pancutan air panas semula jadi yang dimaksudkannya. Dan digunakan oleh askar selepas berperang ataupun untuk berehat dan juga untuk merawat luka-luka. Apa yang awak faham? Dekat Mereka guna air. yang ketiga. Luka. Betul. Siapa yang untuk merawat luka? Askar. Betul. Dari sinilah air yang semula jadi ni, mana-mana air lah. Askar selepas dia orang berperang, dia menggunakan air untuk merawat luka-luka dan untuk berehat. Dan yang mulanya terkenal dan lalu wujudkan spa yang diubah suai untuk dihaskan oleh golongan bangsawan. Setakat ni faham? Pada tahun bila? 3000 yang lalu. Apa yang dimaksudkan dengan spa? Solus per aqua. Betul. Kita balik kepada tajuk yang kedua. Boleh? Boleh. So, tapi sebelum tu saya nak tanya dengan Azuina. Apakah yang dimaksudkan dengan spa tadi? Spa singkatan untuk spa adalah solus per aqua. Solus per Aqua. betul. So, tajuk yang kedua adalah jenis. Jenis spa. Betul, jenis perkhidmatan spa. Yang pertama adalah mobile spa, di mana terapis ataupun kita sendirilah terapis yang akan bergerak ataupun pergi ke rumah pelanggan untuk membuat rawatan. Kalau home spa,
berbeza daripada mobile spa. Kalau home spa, ia berada di rumah sahaja, iaitu di rumah terapis tersebut, dan pelanggan ataupun klien yang akan datang ke rumah terapis tersebut. Faham tak? Faham. Apa yang kau faham dengan mobile spa? Jalan terapis. Betul. Dan kalau home spa? Berada di rumah, berada di rumah sahaja. Okey? Faham? Seterusnya, kita ada hotel dan resort spa. Yang ni mestilah kamu semua tahu kan, yang berada di hotel ataupun berada di mana-mana resort yang menggabungkan penginapan yang mewah. Selalunya banyak orang luar yang menginap dekat hotel yang akan buat rawatan spa dekat hotel ataupun resort tersebut. Dan yang keempat ini adalah medical spa. Medical spa inilah sebagai contoh, pernah tak dengar Medispa, Hanan Medispa, Morgan Medispa, Dr. Ko? Pernah? Yang tu adalah dikategorikan medical spa. Sebab apa? Medical spa ini adalah rawatan di mana rawatan tradisional dan juga rawatan perubatan yang canggih digabungkan. Contohnya mesin. Kalau tradisional memang tak menggunakan mesin, betul? Tradisional hanya menggunakan badan dan tangan, betul lah, badan. Dan juga kalau rawatan untuk perubatan, contohnya mesin, ubat-ubatan. Faham? Faham. Medical spa takkan difaham? Faham. Kalau okey, kita balik kepada day spa pula, di mana pelanggan hanya datang untuk rawatan harian sahaja, seperti apa Wina? Kuku kaki, kuku tangan dan muka dan rawatan badan sahaja. Yang ni kalau kamu pernah tengok beauty center, spa center, asalkan center ataupun beauty spa something, itu adalah dikategorikan day spa, betul. Sekarang ni faham? Faham. Ada soalan? Tak ada soalan? Saya mengajukan soalan boleh? Boleh. Saya pilih Syazah Azwani. Ya. Terangkan dengan saya apa itu mobile spa. Terapis yang akan pergi ke rumah pelanggan. Awak pasti? Ya, pasti. Mobile spa? Yes. Betul. Tepuk tangan. Okey, kita balik kepada soal yang ketiga, iaitu tujuan pembelajaran kita, iaitu apa? Yang nombor 3? Nyatakan barangan spa. Okey, untuk barangan spa kita ada beberapa, tapi yang ini saya hanya bagi yang asas sahaja. Boleh? Boleh. Nanti kita untuk next class baru kita akan start kepada yang lebih mendalam. Boleh? Yang ini saya akan bagi untuk basic saja. Okey, yang pertama Haslinda, masker muka dan masker badan. Yang digunakan untuk melembabkan kulit dan menyegarkan kulit. Selain itu, dia boleh merawat apa juga? Rawat masalah kulit. Jerat. Kering dan jerat. Kalau kulit yang berminyak boleh? Boleh. Boleh, betul. Dan seterusnya adalah julur badan. Siapa pernah buat yang ini? Dia macam scrub. Pernah buat? Kalau bleaching dia agak berbeza. Kalau lulur badan yang menggunakan bahan organik seperti yang di dalam gambar rajah ini, menggunakan serbuk kopi. Kopi dia boleh menanggalkan sel-sel kulit mati. Contohnya kulit kita sunburn ataupun kulit yang kering. Dia boleh menanggalkan sel-sel mati dan boleh menghasilkan sel kulit yang baru ataupun new collagen dekat pada kita pun kulit, dan boleh meningkatkan peredaran darah. Sekarang ni faham? Faham? Kenapa nampak macam ngantuk? Okey, seterusnya Rafidah, sila baca. Dalam mandian. Bantu Menyah toksinkan badan. dan melembutkan kulit. Apa yang dimaksudkan dengan menyah toksinkan badan? Macam mana dia boleh menghasilkan pembuangan toksin? Betul. Betul, tepuk tangan.
Setakat ni Olivia yang banyak membantu. Ya, sangat-sangat memberi kerjasama. Seterusnya, kita balik kepada yang seterusnya boleh? Boleh. Iaitu minyak aromaterapi. Untuk menyegarkan minda dan boleh dikatakan untuk relaxing. Kalau kita menghidu bau wangi-wangian, dia boleh meredakan stres. Kalau kamu semua pernah pergi spa, masuk spa pun kamu dapat cium bau yang wangi. Betul? Siapa yang pernah pergi spa? Saya. Pernah buat rawatan. Best kan? Best. Dan yang E gel aloe vera. Siapa pernah guna ini untuk harian kamu? Saya. Kamu tahu tak apa kegunaan gel aloe vera? Melembabkan kulit muka. Melembabkan. Kalau kulit yang kering boleh? Boleh. Mana kamu tahu? Okey, seterusnya serum wajah. Serum ni semua orang gunakan yang untuk melembabkan dan menambahkan nutrisi pada kulit kita. Kalau kulit yang kering sesuai tak? Tidak. Sesuai. Betul. Dia depends dengan kulit. Second ni faham? Faham. Okey, kalau saya tanya minyak aromaterapi ni boleh diminum tak? Tidak boleh. Tidak? Tidak? Tidak boleh. Kalau minyak aromaterapi, tidak semua yang boleh diminum. Tapi kalau dia organik, dia memang ada khas untuk minum, boleh minum. Kalau yang macam ni, dia hanya untuk letak untuk hidu dan boleh dicampurkan ke dalam minyak untuk badan, urut badan. Tak boleh untuk air, dia depends. Okay, seterusnya peralatan. Siapa pernah tengok spatula? Saya. Pernah tengok? Pernah. Yang digunakan sebagai untuk apa, Zuina? Masker. Mengambil dan mengaplikasikan? Masker. Betul. Dan tweezer, iaitu penyepit. Puteri Ida yang digunakan untuk apa? Untuk mencabut bulu halus di wajah atau badan. Selain itu? Membentuk kening. Betul. Yang tweezer ni dia jarang digunakan, tapi kalau dekat spa dia hanya untuk shapekan kita punya kening. Dan seterusnya alat pengorek iaitu blackhead whitehead extractor. Siapa yang pernah guna ni dekat rumah? Pernah. Nina pernah? Pernah buat sendiri? Tidak. Tapi pernah tengok yang ni kan dekat supermarket, taklah supermarket. Dekat Watson, pernah tengok kan? Yang ini digunakan untuk membuang blackhead dan whitehead. Semua tahu kan? Tahu. Senang ke? Kan susah? Senang. Senang. Okey, seterusnya pemotong kutika. Siapa yang dekat sini pernah buat manicure dengan pedicure? Saya. Oli pernah. Okey, function untuk kutikel, pemotong kutikel ni adalah, okay, ini kuku kamu kan? Dekat tepi-tepi kulit-kulit yang pernah terbabak, taklah terbabak, terkopek tu, terbabak, maafkan saya, yang terkopek tu, yang itulah kegunaan untuk kutikel, pemotong kutikel. Sekarang ni faham? Faham. Kalau untuk kuku kaki pun boleh. Dia tak sesuai kalau nak buang dekat, contohnya dekat muka memang tak sangat-sangat tak sesuai sebab dia sangat-sangat tajam. Dekat area tepi-tepi kuku kita ni kan tebal. So kalau kita potong memang tak memberi kesan apa-apalah sebab dekat sini kan tebal. So dia akan menghasilkan yang baru lagi. Menghasilkan seliput yang baru. Faham? Faham. Okey, sekarang ini yang Olivia katakan tadi adalah topeng LED. Kan? Yang boleh merawat masalah seperti jerawat, kedut-kedutan ataupun anti-aging, kulit kusam dan juga jeragat. Yang ini semua jenis kulit sangat-sangat sesuai. Faham? Siapa pernah tengok topeng LED? Tadi dekat video. Pernah? Pernah guna? Tidak. Okey, last kali iaitu Dr. Pen. Siapa yang pernah buat rawatan Dermapen? Tak pernah. Puteri Ida pernah? Pernah. Sakit tak?
Okey, kalau Dr. Pen memang kegunaan untuk rawatan dermapen, iaitu dia boleh mengembalikan kulit muka kita yang berlekuk tu. Kalau bekas jerawat ataupun jeragat pun boleh, dia boleh akan ada sesi pengelupasan dan dia akan seliputkan kulit yang baru. Faham tak? Soalan. Okey. Berapa lama masa Pengelupasan selalunya 1 minggu. Paling sekejap 1 minggu. Kalau lama tu dalam 2 minggu. Depend dengan keadaan kulit. Kalau kulit berminyak memang lambat. Kalau kulit yang kering dia satu minggu sahaja. Sekarang ni faham? Ada soalan? Tak ada. Semua okey ke? Okey. Okey ni. Okey. Kita balik ke seterusnya. Okey. Saya ada soalan. Ada soalan tak untuk saya? Sebelum saya bagi soalan. Tak ada? Okey, saya bagi soalan kepada Olivia. Bagi saya 2 jenis produk yang digunakan dalam rawatan spa. Produk. Jenis produk. Dia peralatan. Jenis produk. Jenis produk. Aloe vera. Minyak. Minyak aromaterapi dengan aloe vera. Aloe vera, betul. Betul. Tepuk tangan. Okey, seterusnya seterusnya peralatan yang digunakan di spa. Siapa yang boleh jawab? Peralatan apa? Spatula dan betul. Okey, sekarang semua dah faham? Okey, sekarang semua boleh ambil handphone masing-masing untuk scan kertas penerangan. Saya bagi dalam 2 minit sahaja. Dah? Okey, kertas penerangan ni saya nak awak baca setiap nota yang saya bagi. Kita untuk rujukan kamu nanti selepas ini. Faham? So selepas ini? Okey. Selepas ini saya ada kertas tugasan. So kamu berpandukan kertas soalan ini, kertas penerangan ini. Boleh? Boleh. Semua dah? Dah. Okey. Okey, kita pergi ke quiz. Semua dah ready? Dah. Ready ke? Ready. Sabar. Yakin ke dapat jawab? Yakin. Kami sudah pandai. Okey. Semua scan ni sekejap. Dah, Min. Okey, masing-masing scan barcode ini. Semua dah? Miss Aurora, Tanjung Rambutan. Semua dah dalam ni ke? Dah. 1, 2. Ya. Okey. Salah teknikal. Sudah? Dah. Betul sudah, semua sudah? Ready? Go. Dah. Okey. Jawapannya. Kita pergi kepada soalan pertama. Apakah kegunaan tweezer dalam rawatan spa? Tweezer. Siapa yang jawab salah? Siapa yang jawab salah?
Ready untuk seterusnya? Okey, ladies yang mendahului. Ladies. Okey, seterusnya true or false? SPA ialah singkatan bagi perkataan solus per aqua. Betul atau salah? Betul. Salah. Betul, Tania. Siapa yang jawab salah? Dia tidur tadi. Tidur. Tahniah kepada ladies. Seterusnya, apakah perbezaan antara mobile spa dan home spa? Semua masih ingat? Masih? Gambar agak mengelirukan, betul? Betul, tahniah semua. Semua jawapan yang betul. Okey, last. Ladies, Miss Aurora. Seterusnya, true or false balik. Minyak aroma sesuai dicampurkan dalam minuman, betul atau salah? Salah. Kenapa ada yang jawab betul? Sabar dia. Okey, jom. Mari kita lihat siapa yang nombor 3. Biu-biu. Yang kedua, Zajemoy. Rồi, đây là một cái phần đét của em này. Miss Aurora, nombor tangan. Tahniah. Betty em. Tahniah, Miss Aurora, Zaji Boy dan Biu-biu. Okey. Semua masih berada dalam kelas saya ke? Masih. Mengantuk ke awak semua? Tidak. Betul? Nak berzumba? Tidak. Okey. Sekarang ni dah ready ke saya nak bagi tugasan untuk awak semua ni? Ready. Dah? Ready dah? Okey, saya akan agihkan kertas tugasan. Saya nak awak jawab semua soalan yang berada dalam kertas tugasan ini. 3 minit. 3 minit. Kertas tugasan ini mengandungi 5 soalan. Saya bagi kamu bermula sekarang. Saya bagi 5 minit sahaja, boleh? Boleh. Sudah siap? Senang sangat ke soalan saya? Senang. Selalu senang. Ya. Terima kasih. Senang soalan sini. Senang. Mengantuk ke awak? Tak. Bagus, bersemangat. Semangat. Okey, ringkasan pembelajaran ini dah kepada pengakhiran kita. So, ini adalah ringkasan pembelajaran kita. Hari ini apa yang awak semua dapat belajar? Mengetahui masuk spa dan sejarah spa. Yang kedua, kenal pasti. Betul. Yang ketiga, mengenal dan barangan spa dan juga alatan spa. Apa alatan tadi? Tweezer. Betul. Betul. Produk Syaza Izni. Apa produk dia tadi? Aromaterapi lagi? Lula lagi? Aloe vera. Betul. Lagi? Betul. Dan kalau konsep perkhidmatan spa tadi, pada tahun bila spa bermula? 3,000 tahun pada zaman yang lalu. Betul. Betul. Okey. Saya nak awak semua get ready untuk sesi pembelajaran saya akan datang nanti, iaitu tajuk seterusnya teknik berkomunikasi dengan pelanggan spa dan juga prosedur spa. Kelas kita bila? Pada hari Rabu. Betul. So, hari Rabu akan datang. Saya nak awak semua dah prepare siap-siap.
yang saya akan bagi soalan, baca nota yang saya telah bagi. Saya akan mengajukan beberapa soalan seperti tadi. Boleh? Boleh? Okey. Sekarang ni saya nak awak silibus balik, baca balik nota yang saya dah agihkan sebab saya nak bagi soalan tu kamu semua dapat jawab dengan baik, betul. Dan sebelum keluar kelas, saya nak awak buat kebersihan dahulu. Buat kebersihan, buat mop, sapu lantai, boleh? Sebab saya tengok macam agak ada berhabuk sedikit. Boleh? Mengemop? Ya, bukan buat mop. Mengemop. Oh ya, betul, mengemop. Maafkan saya. Okey. Itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.